Mereka menang dan kalah pada masa yang sama. Zaman dulu bila lift ni baru dicipta, kau bukan boleh tekan suka-suka. Benda tu complicated gila tau. Sampaikan wujud satu pekerjaan khas, elevator attendant. Macam flight attendant tapi dalam bangunan. Profesional gila, pakaian kemas, rambut sikat tepi. Tapi beza dia tak bagi kacang, dia tekan butang. Kerja dia steady, gaji masa tu $300 ke $500 sebulan. Kira macam gaji basic di Malaysia sekarang. Tapi tahun 1945, abang-abang dan kakak-kakak lift ni sepakat buat mogok selama 6 hari. Cukup. Gaji rendah. Kami mogok. Kami bantah. Lift tak gerak. Jangan marah. Cukup. Mereka tuntut sistem kerja yang lebih baik dan kenaikan gaji. So bila semua operator ni mogok serentak, habis satu bandar tu lumpuh. Orang tak dapat naik pejabat, surat tak sampai, kerja semua tak jalan. Macam hari Senin, KTM sistem down. Macam hari Rabu, Syabas umum paip pecah, air tak ada satu taman. Yang ada cuma kekecewaan dan kemurungan. Selama 6 hari tu, kerajaan bandar rugi ratusan juta dolar dan mogok tu berjaya. Operator semua dapat naik gaji, semua sambung kerja macam biasa. Tapi pada masa yang sama, bos-bos semua dah bersepakat. Masa tu lift automatik belum ready, tapi mereka labur besar-besaran untuk percepatkan teknologi tu. Satu persatu bangunan mula tukar ke lift automatik. Masuk tahun 1950, 5 tahun kemudian, abang-abang dan kakak-kakak lift ni mogok lagi. Kali ni bukan sebab gaji, kali ni mereka mogok tak nak lift automatik ni dipasang. Tapi dah terlambat. Bos-bos bangunan terus tukar semua lift, tekan butang, jalan sendiri, tak payah dah orang jaga lagi. Dan macam tu je, kerjaya yang dulu bergaji basic Malaysia sekarang terus hilang. Apa pendapat korang? Apa yang sepatutnya mereka lakukan? Patut ke mereka terus mogok atau redha dengan perubahan? Komen kat bawah dan shopping-shopping juga bah di shop saya tu. Jumpa lagi.